rakyat Malaysia orang muda. Saya menyertai. Pertama sekali, saya nak ucap tahniah kepada Zohran Mamdani, Governor New York yang baru. Namanya hampir-hampir sama. Walaupun Trump mengugut bahawa kita akan potong peruntukan federal, tetapi Mamdani menang di New York. Dan dia pula bagi ugutan bahawa kalau dia menang, kalau Netanyahu masuk New York, dia akan ikut arahan ICJ untuk tangkap Benjamin Netanyahu. Mamdani ialah keluarganya berasal daripada India, pergi ke Uganda, akhirnya pergi ke New York. Trump datang ke Malaysia, jumpa dengan kerajaan Madani. Sekarang kita bahas perlajauan. Butiran 020100 SPRM. Siasatan, saya mencadangkan supaya SPRM membuat siasatan setelah mendapat tuntutan daripada orang ramai. Yang pertamanya saya cadangkan supaya siasatan dibuat di Kampung Sungai Baru. Kerana pampasan yang dibagi untuk 16 hektar tu 56 juta. Padahal di Kampung Pandan, dekat apa tu, yang berhormat Pandan, 1 ekar 90 juta. Dia bukan tanah. Jawatankuasa yang sama menilai tanah dekat Kampung Pandan 90 juta. Tapi di Kampung Baru yang jaraknya 500 meter daripada KLCC, nilainya 56 juta, 16 ekar. Kemudian saya minta SPM siasat tentang aerotrain yang sekarang rosak lagi. Pernah berlaku insiden di mana penumpang terpaksa berjalan kaki di atas trek. Dan yang ketiganya saya minta disiasat manusia-manusia tersohor yang disebut oleh Pandan baru-baru ini, namanya ialah FS. Butiran 02000, iaitu unit penyerasan Jabatan Perdana Menteri. 761 juta. Matlamatnya ialah menjadi agensi pusat yang unggul dalam penyerasan dan pemantauan pembangunan negara. Ini dia kata. Penyerasan yang unggul 761 juta. Yang kita tahu di dalamnya terdapat peruntukan ahli-ahli parlimen. Dia tak sebut pula ahli parlimen Mamdani ataupun PH. Dia sebut secara sepenuhnya 761 juta. Tapi ahli parlimen pembangkang tak dapat. Jadi bila kita tak lulus, tidak menolak kemarin, habislah. Yang menang. Yang menang jadi kerajaan. Perdana Menteri rakyat Malaysia, bukan Perdana Menteri PH. Semalam kan tolak. Apa ni? Siapa ni? Semalam kan tolak bajet tu. Kenapa tolak? Mazlan tadi jawab apa? Kononnya kemarin kita tolak, hari ni minta. Undi belah bagi pula semalam. Timbalan Menteri untuk rakyat Malaysia, bukan untuk parti kamu. Kemudian yang keduanya ialah 030500 Narma. Timbalan Perdana Menteri telah menyebut dengan terangnya bahawa sila duduk. Kita hendaklah berpindah 3 hari sebelum banjir. Semalam kenapa tolak? Dan berpindah balik 3 hari selepas banjir. Yang ini ialah arahan. Saya minta apakah dilaksanakan. Itu sebab kalau diikut arahan ini, tidak ada kereta yang tenggelam dan sebagainya sebab mereka berpindah 3 hari sebelum banjir. Kalau bengang, duduk ya. Kemudian urusan parlimen, yang akhir sekali ya, urusan parlimen, iaitu 0100 ya, parlimen. Parlimen Malaysia sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertaraf dunia. Tak dunia pun, dekat Malaysia pun gagal. Saya menyokong supaya parlimen ini ditutup. Perkhidmatan tutup. Dulu mula tutup. Kemudian dibuka. Sekarang ditutup Peraturan semula. Dewan, Speaker. Tapi dalam sini Speaker, Peraturan Dewan. Sekurang-kurangnya Peraturan Dewan, Speaker. Ahli parlimen. Peraturan mesyuarat berapa? Speaker, 36. Dulu paguh yang tutup parlimen. Tak malu. Kami bercakap. Yang berhormat Arau, sila duduk dulu. 36 Bapa. Speaker, saya gunakan peraturan 36 4. Kurang sopan, biadab dan penyataan-penyataan yang kurang sopan. Ya, dia mengatakan bahawa, biarkan saya habis dulu, dia menyatakan bahawa parlimen ini tiada standard. Kamu seorang ahli parlimen yang berhormat. Kamu nak bahas untuk menyatakan satu fakta, tak puas hati, nyatakan. Tapi jangan jatuhkan maruah parlimen. Ini institusi parlimen. Ya.
Yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Malulah Arau. Ada orang-orang di sini. Ini parlimen. Cukuplah Yang Berhormat. Apartheid. Apa dasar Taraf apartheid? dunia ke? Bagaimana dia boleh kata dasar apartheid? Adakah dia faham? Khidmat ahli parlimen kena dibagi. Ni tak masuk dalam senarai ni, kurang-kurangnya perkhidmatan pusat khidmat parlimen. Tak bagi yang lain tak apa. Yang ni kena. Sebab ini ialah. Tapi jangan jatuhkan institusi parlimen. Kalau kita nak bertaraf dunia, sekurang-kurangnya ahli parlimen sana. Jangan berapa jatuhkan kali? institusi parlimen. Ini bertaraf dunia. Jangan gunakan perkataan pergi. apartheid. Kamu faham ke apa apartheid? Saya pergi Yang di dunia. Berhormat. Saya pergi di Azerbaijan, Baku. Saya bangun berucap puji PMX. Senator Fauziah jadi saksi. Saya puji. Orang yang pertama puji PMX di luar negara. 56 negara mendengar saya berucap. Puji PMX. Di luar negara saya pertahan. Tapi dalam negara saya sebut bahawa kita mesti berlaku adil. Ini bukan dasar apartheid. Ini ialah kerajaan perpaduan madani. Mamdani di New York bagus. Madani Adakah di dia Malaysia. faham do you understand what is the meaning of apartheid dengan izin? Faham tak? Dan membeza-bezakan ini dasar apartheid. Tak boleh gunakan kenyataan itu. Apartheid is not, this country we don't practice apartheid here. Yang Berhormat. Saya kata membeza-bezakan seperti Tolonglah dasar Arau. apartheid. Ada orang lihatlah sini. Tolong Arau. Tolong apa bagi menteri jawab? Kamu jangan menyebut. Apa menyebut? Bagaimana kamu boleh kata apartheid? Menyebutkan. Jatuhkan Kami maruah berucap. parlimen. Kami berucap, kamu ganggu. Kamu tak ada poin sendiri. Bukan ganggu. Jangan jatuhkan maruah parlimen. Semua orang kamu ganggu. Apa? Lantik ahli parlimen. Yang Berhormat Jelutong boleh hantar usul.